Hi morning. Okay, kenapa PAS tengah trending sekarang? Buka TikTok PAS, buka Facebook PAS, buka IG PAS, buka Tweet PAS. Kenapa jadi macam ni? Sebab makin ramai rakyat mula bagi perhatian kepada PAS. Ada yang tertarik dengan pendekatan parti, ada yang suka melihat kemunculan ramai tokoh profesional, akademik dan teknokrat bersama PAS. Malah, beberapa tokoh dan aktivis menyertai PAS dalam tempoh terbaru. Ramai juga bercakap tentang calon-calon pemimpin PAS yang berkelayakan tinggi dan mempunyai latar belakang profesional. Setuju atau tak dengan PAS? Satu perkara yang suka dinafikan. Hari ini, PAS antara parti yang paling banyak diperkatakan rakyat. Setuju tak?